Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okey, so hari ini kita nak cuba kupas macam mana kita nak bina buku cerita yang menarik dengan menggunakan AI Gemini. Okey, so kita mulakan. Okey, so kita buka kita punya pendidik AI. Okey, masuk pada modul untuk membina buku cerita. Okey, basically ramai dah tahu tapi saya nak share ni untuk yang mana tak tahu lagi. Okey, kita cuba belajar, kita cuba berkongsi. Okey, so alatan utama kita adalah kita gunakan Gemini dan juga Gem dalam Gemini. Okey. Okey, so sebelum kita buat buku cerita, kita kena ada cerita. Sebelum kita ada cerita, kita kena ada bahan yang kita nak diulah jadi cerita. Jadi sebelum topik ni saya dah ada buat satu share untuk kita buat nota. Jadi kita boleh ambil nota kita tu untuk dijadikan cerita. Okey, jadi kita buka balik Gemini, cari nota kita yang kita dah buat tadi, yang kita dah buat sebelum ni untuk dijadikan cerita. Okey, jadi saya ambil. Tapi bila kita nak buat cerita ni, janganlah ambil satu bab ni untuk jadikan cerita. Nanti panjang sangat cerita tu. Kita buat topik kecil-kecil. Okey, contohnya kan kita nak ambil aspek geografi. Okey, so saya nak ambil bab ni, topik ni 1.4 kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar sezaman. Mana apa berkembangnya Taman Tamadun ni melalui 3 benda ni lah. Jadi kita copy nota kita ni. Okey, kita copy. Okey, kita ambil new post, new chat. Okey, kita pastekan dalam ni. Okey, so daripada nota ni kita nak suruh dia buat satu cerita. Okey, tapi cerita apa? Okey, jadi kita kena promptkan sikit-sikit lah. Okey, bina sebagai seorang cerita cerita apa? Fiction cerita. Okey, bina satu cerita. Kita nak bina cerita futuristik ataupun cerita masa hadapan yang berdasarkan nota. Untuk murid 14 tahun memahami topik ini. Okey, so saya minta dia bina satu cerita simple lah. Okey, so tool dia saya gunakan Canvas. Okey, so kita run. Okey, so dia buat kita satu cerita lah. Lebih panjang dia buat, tak apa, jadi kita pendekkan. Okey, so kita nak cerita kita ni santai dan juga pendek. So sini ada tools dia. Okey, kita change tone dulu kepada very casual. Okey, jadi kita pendekkan kita punya karangan ni, kita punya cerita ni. Okey, so dia buat. Okey, ini bergantunglah cikgu punya prefer nak dia punya ayat tu macam mana. Ada nak formal, ada nak tak rasmi. Ini contoh kita buat yang casual. Okey, tapi dia punya cerita ni agak panjang, jadi kita pendekkan cerita kita kepada very short. Okey, so dia dah pendekkan cerita kita dan juga dia dah masukkan apa benda ni lah, fakta-fakta sikit. Okey, so jadi kita nak jadikan benda ni sebagai buku cerita. Okey, so cikgu copy cerita kita ni. Kalau cikgu nak tambah, cikgu boleh tambah. Kalau cikgu nak edit, cikgu boleh edit kat sini. Dan kemudian cikgu copy cerita kita ni. Okey, kita masuk dalam game. Okey, sini ada, kita ni ada storybook sini. Kalau tak ada storybook sini, ada explore game. Okey, so kita buka storybook.
Okey, so kita pastekan cerita kita tadi. Okey, bina berdasarkan cerita di atas. Bina satu book yang menarik untuk murid 14 tahun. Okey. So kita run prompt dan kita run. Kita prompt, kita run. Okey, nanti dia akan generate lah kita punya buku cerita tu. Ambil masa sikit, dalam seminit 2 minit. Okey, so cerita kita dah siap. Geng Bintang Nusantara. Okey, so cerita ni adalah macam ni lah. Jadi ini adalah buku cerita yang dihasilkan daripada cerita yang kita bina tadi. Okey. Jadi dia ni mengubah perspektif daripada nota kita tadi yang formal tadi, untuk bagi budak faham. Tak kisah apa-apa topik pun, apa-apa tajuk pun, kita boleh jadikan benda tu cerita. Sains ke, geografi ke, kemahiran hidup ke, komputer ke, ASK ke kan. Jadi ambil nota tu, kita olah jadi cerita supaya benda tu mudah difahami oleh murid. Jadi benda ni lebih mudah lah dia faham, untuk buka satu sudut pandang yang baru untuk guru-guru. Okay, so semoga benda ni bermanfaat. Okay, cikgu kongsikan dengan kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Semoga benda ni boleh dengar agak ni. Kita boleh dengar. Ada suara tak? Ada suara, patutnya ada suara. Okay, cikgu boleh listen. Okay, ataupun cikgu boleh print buku ni, ataupun cikgu boleh print as PDF untuk cikgu simpan dalam komputer cikgu, ataupun cikgu boleh share. Okay, cuma kalau cikgu guna email Delima, dia tak boleh share. Dia tak ada button share ni. Jadi saya pun tak pasti kenapa. Mungkin ada limitation Delima punya email untuk share content. Tapi kalau cikgu guna email biasa, cikgu ada button share ni. Cikgu boleh share buku ni dengan siapa-siapa pun. Kalau cikgu nak budak baca, budak-budak boleh isi juga apa ains ke untuk nilam. Jadi boleh buat buku. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.